Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita alhamdulillah berada dalam rancangan Al-Kulliyah TV3, rakaman dari Masjid Khalid Al-Walid, Kementah, Kementerian Pertahanan. Dan kuliah juga, ceramah juga diadakan sempena sambutan Hari Tentera Darat yang ke-83 tahun. Dan sebelum mulakan ceramah, saya ucapkan ucapan penghargaan dan juga tahniah kepada Panglima Tentera Darat dan seluruh warga Tentera Darat yang bertugas sebagai pasukan keselamatan negara. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama dengan nama masjid, tajuk kita Sayyiduna Khalid ibn Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi. Itu nama penuh. Semua sahabat mempunyai kelebihan yang luar biasa. Apatah lagi apabila tajuk yang kita bincangkan berkaitan dengan satu orang sahabat yang merupakan orang pertama di dalam peperangan. Manusia yang paling berani, yang paling berkemahiran bila berada dalam perang, dan tidak pernah meninggalkan kuda dan pedangnya selama 30 tahun. Sehinggalah Khalid ibn Walid dijemput dan datang ajalnya ketika beliau berada di Syria, satu tempat yang bernama Hims. Tempat saya belajar dulu di Syria, tapi saya duduk di Dimashq, belajar di Dimashq. Ada satu negeri dalam Syria selain daripada Damsyik, Halab, ada satu negeri namanya Hims. Di situ Khalid ibn Walid menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kita akan bawa semua tuan-tuan sekalian dan perempuan untuk kita menelusuri perjuangan Sayyidina Khalid yang diberi gelaran oleh Rasulullah dalam satu pertempuran yang tidak masuk akal. Khalid Al-Walid berjaya mengundurkan tentera terkuat dunia ketika itu, iaitulah tentera Rom. Ketika itulah Nabi memberikan gelaran Saifullahil Maslul, pedang Allah, kepada Sayyidina Khalid. Dan selepas daripada Nabi wafat, Abu Bakar, satu perang lepas satu perangan selepas satu peperangan yang dimenangi oleh Khalid Al-Walid, sehingga kan Abu Bakar menyebutkan satu perkataan yang masyhur, iaitu ajazatin nisa'u an yalidna mithla Khalid. Wanita-wanita tidak lagi mampu untuk melahirkan seorang panglima perang seperti Khalid Al-Walid, tak mampu lagi. Jadi bila bercakap tentang perang, tuan-tuan mungkin rasa tak jauh sangat dengan pertempuran. Tapi orang awam, orang Islam yang awam, yang biasa, yang bukan tentera, dia rasa, ustaz, tajuk lain lah. Cuma saya nak ingatkan di sini, sebenarnya umat Islam masih berbaki satu lagi peperangan yang besar, iaitu ketika mana Imam Mahdi keluar. Dia keturunan Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdullah,
Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sebut bahawa akan berlaku satu peperangan yang Nabi namakan Al-Malhamatul Kubra. Yang mana pertempuran itu menyaksikan dua pasukan. Yang pertamanya orang Islam seluruh dunia, dan pasukan kedua orang musyrikin seluruh dunia. Dan kata Rasulullah, kesemua orang-orang bukan Islam akan bergabung ketika itu. Dan peperangan itu, kata para ulama, kesemua ulama menyebutkan bahawa peperangan itu belum berlaku. Dan ia adalah peperangan terbesar yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak pernah disaksikan oleh sejarah manusia. Maka tajuk-tajuk perang ni bukan tajuk yang maksudnya tak perlu bahas ke, kena dengar. Bagaimana satu ketika dulu Khalid Al-Walid ni sahabat. Dia sahabat ni bila kita cakap tentang sahabat, yang paling besar sama ada daripada Mekah berhijrah ke Madinah, kita sebut Muhajirin, ataupun sahabat-sahabat Ansar yang berada di Madinah. Sayyidina Khalid Al-Walid adalah orang Mekah. Cuma dia tak berhijrah bersama dengan Rasulullah sebab dia masuk Islam lebih kurang tahun 8 hijrah. Maksudnya selepas 8 tahun Nabi berhijrah, baru dia masuk Islam. Lewat sikit. Kenapa saya kata lewat? Sebab Nabi wafat tahun 11. Lewatlah 3 tahun je. Tapi kita tengok apa pengorbanan yang dia buat, jasa yang ditinggalkan oleh Sayyidina Khalid Al-Walid dalam kehidupan dia, perjuangan dia. Dia asal orang Mekah, sahabat yang Mekah. Kemudian ayahnya nama apa tuan-tuan? Saya memang kadang-kadang saya tanya supaya tak tidur kan. Khalid bin Walid, ayah dia nama Al-Walid. Al-Walid ibn Mughirah, itu nama ayah dia. Al-Walid bin Mughirah ni orang yang paling kaya di kota Mekah. Setiap tahun kelambu Kaabah akan ditukar oleh orang-orang kaya Mekah yang kongsi duit, tukar kelambu Kaabah. Tahun yang akan datang, jutawan Al-Walid ibn Mughirah akan menggunakan duit dia seorang untuk tukar kelambu Kaabah. Al-Walid ni ayah kepada Khalid. Walaupun ayah dia kaya dan antara menteri di Mekah, jutawan dan antara menteri di Mekah, tetapi Khalid tidak berminat dengan kekayaan dan kemasyhuran ayahnya. Khalid Al-Walid lebih berminat dengan dunia kepahlawanan dan juga pertempuran yang menjadi adat kepada orang Arab. Salah sikit je, perang. Contohnya, apartmen sana buang sampah belah sini. Apartmen sini tengok, oh buang sampah, perang. Dia sebab macam tu lah. Jadi Khalid Al-Walid dia tak daripada remaja dia dah tak berminat dengan harta kekayaan ayah dia Al-Walid bin Mughirah dan juga kemasyhuran ayahnya. Tambahan pula, kabilah Khalid Al-Walid, iaitu yang bernama Makhzum. Makhzum ni satu kabilah. Atas sekali nama Quraisy. Quraisy ni yang besar lah. Quraisy, bawah tu ada Makhzum, Bani Adi, Bani Bakr, banyak. Khalid Al-Walid keluarganya, kabilahnya bernama Makhzum. Di kota Mekah, hanya kabilah Makhzum yang menyediakan pusat latihan ketenteraan Quraisy. Segala jenis tombak, segala jenis pedang, segala jenis kuda, a'innatul khail disebutkan. Berjenis-jenis kuda, kesemuanya ada dalam kabilah Khalid Al-Walid, kabilah ayah dia di Bani Makhzum. Maka daripada kecil, daripada umur berapa tahun, Arab ni daripada umur 6 tahun, dia orang dah belajar menunggang kuda. Arab dululah, bukan Arab sekarang. Jadi daripada umur 6 tahun, 5 tahun, mereka akan belajar membiasakan diri dengan menunggang kuda. Maka Khalid Al-Walid daripada kecil dia suka dengan pertempuran dan sebagainya. Kemudian Nabi sebarkan Islam selama 13 tahun.
13 tahun Khalid tidak masuk Islam. 13 tahun. Orang-orang yang ada akal yang bijak seperti Abu Bakar, seperti Uthman ibn Affan, seperti Umar ibn al-Khattab, semua dah masuk Islam. Apabila Khalid lewat masuk Islam, 13 tahun di Mekah tak masuk Islam, sampai tahun ke-8 di Madinah, 20 tahun Nabi berdakwah, Khalid masih belum masuk Islam. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Khalid, Nabi kata, amislu Khalid, adakah seperti Khalid fi aqlihi, dengan kemampuan akalnya, yata'akharu 'anil Islam. Kenapa Khalid ni seorang yang bijak, cerdik, tetapi dia lewat masuk Islam? Nabi duk tunggu dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Walaupun lewat. 13 tahun Nabi di Mekah, Khalid tak masuk Islam. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dia ke Madinah. Berlaku perang. Yang pertama berlaku perang Badar. Perang Badar, orang Islam Madinah dan sahabat yang berhijrah daripada Mekah yang ada di Madinah berperang dengan 1000 orang. 313 lawan 1000. Tuan-tuan lihat angka ni, tuan-tuan akan tengok angka 313 bertempur dengan 1000 orang musyrik. 1000 ni pula yang lengkap bersenjata. 313 yang keluar bukan untuk berperang. Cerita dia panjang lah, tajuk dia perang Badar. Cerita dia panjang. Nabi keluar bukan untuk berperang. Akan tetapi kemenangan berpihak kepada orang Islam. Dan di pihak musuh, di dalamnya tidak ada Khalid ibn Walid. Khalid al-Walid tak pergi dalam peperangan Badar. Mekah bertempur dengan Madinah 3 kali. Badar, Uhud, Khandaq. Dalam 3 pertempuran ini, umat Islam menang Badar dan menang Khandaq 2. Dan kedua-dua ini tidak disertai oleh Khalid al-Walid. Di pihak musuh, Badar, Uhud, Khandaq, Mekah perang dengan Madinah. Mekah musyrikin, Madinah Nabi pimpin bersama dengan sahabat. Dalam Badar Nabi perang, Nabi panglima, tidak ada Khalid al-Walid. Dalam Khandaq Nabi panglima, tidak ada Khalid al-Walid. Dalam Badar Islam menang, dalam Khandaq umat Islam menang. Dalam Uhud Nabi berperang, 700 orang Nabi bawa tentera bertempur dengan 3000. 4 kali. 700 dengan 3000 orang. Dalam Uhud peringkat awal menang. Tentera musyrikin sudah lari meninggalkan harta. Dalam pusingan yang kedua, sebelum tentera musyrikin pulang ke semuanya dalam keadaan berlari, Khalid al-Walid ada dalam perang Uhud. Tetapi di pihak musuh. Khalid di pihak musuh dalam perang Uhud. Maka Khalid al-Walid melihat bukit pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun kosong. Nabi letak di situ 50 orang pemanah. Bila tengok tentera musyrikin lari, kumpulan pemanah ni turun, sedangkan Nabi dah pesan, kami kalah pun jangan turun, kami menang pun jangan turun. Nabi dah pesan. Dia orang turun, akhirnya Khalid melihat daripada jauh bukit yang menjaga kawasan belakang tentera Islam itu kosong, dia pun pusing ke belakang, akhirnya mengepung umat Islam. Umat Islam kalah dalam perang Uhud. Kata para ulama, kerana adanya Khalid di dalam pasukan itu dan juga pengajaran yang Allah nak berikan kepada orang Islam. Ada Khalid. Dengan sebab itu kata Khalid, ni panglima perang nombor 1 dunia Islam ni, dia kata 30 tahun aku menyertai peperangan dan tidak pernah pun aku kalah di dalam satu peperangan, tak pernah. Sehingga dia wafat di Hims, Syria. Tidak pernah mengalami kekalahan. Dengan sebab tu kita akan hurai secara ringkaslah taktik yang digunakan oleh Khalid
yang paling utama sekali ialah pergantungan Khalid Al-Walid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tengok sepanjang penceritaan insya-Allah. Setelah dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, Khalid Al-Walid masuk Islam tahun cuba tuan-tuan sebut enggak pelan-pelan. Khalid Al-Walid masuk Islam tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah ni maksudnya Nabi wafat tahun 11. Dekat Nabi dah wafat. Dia masuk tahun 8 Hijrah. Setelah dia isytiharkan Islam di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, bersama dengan seorang lagi panglima perang, iaitulah Amr bin al-As. Datang sekali ke Madinah, kedua-duanya peluk Islam. Ketika kedua-duanya berangkat pulang ke Mekah, muka Nabi berseri-seri. Rasulullah ni bila dia gembira, bila dia seronok, wajahnya akan mengeluarkan cahaya, bercahaya. Nabi Rasulullah yang memang dah bercahaya, tapi bila Nabi seronok dengan Islam, kemenangan Islam, wajah Nabi akan lebih bercahaya. Bila Khalid dan Amr masuk Islam, dia orang balik, Nabi pun seronok. Nabi kata, Makkah Al-Mukarramah telah mengeluarkan daripadanya kepada kita semua tonggak-tonggaknya yang utama, iaitu Khalid dan Amr. Tahun 8 Hijrah Khalid Al-Walid masuk Islam bulan Safar. Dan tahun itu juga Khalid Al-Walid menyertai peperangan pertama bersama dengan Rasulullah ataupun bersama dengan pasukan umat Islam, iaitulah satu perang yang bernama Perang Mu'tah. Siapa yang rajin baca kitab sirah, orang yang sayang Rasulullah, teringin untuk mencintai Rasulullah, dia akan cuba baca, cari kitab sirah, dia akan baca. Dia akan tengok di situ ada satu peperangan namanya Mu'tah. Mu'tah ni satu daerah di Jordan, satu negeri di Jordan, di selatan Jordan. Sampai sekarang ada nama Mu'tah. Sampai berita bahawasanya Rom menghantar pasukan tenteranya untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, pada zaman itu ketika Rasulullah menjadi Perdana Menteri di Madinah Al-Munawwarah, tentera nombor 1 paling kuat dunia ialah Rom. Tentera nombor 2 yang terkuat dunia ketika tu, yang paling luas jajahannya, paling kaya, sebagainya. Saya tuan-tuan akan tengok bagaimana kekayaan mereka. Kita akan tengok ni dalam perang ni secara ringkas. Tentera kedua yang paling kaya, yang paling kuat, yang paling ramai tentera, yang paling luas, Parsi. Rom dan Parsi. 8 tahun mengasaskan negara Islam Madinah, Nabi menerima tentangan terawal daripada Rom. Tuan-tuan, agak-agak tentera paling kuat di dunia, berapa jumlah tentera dia nak keluarkan? Nabi pun panggil para sahabat. Tuan-tuan, baru 8 tahun tentera. Nabi pun kumpulkan tentera, akhirnya dapat 3,000. Ketika menamakan panglima perang, Nabi kata, Al-Amiru Zaid bin Harithah. Panglima pertama namanya Zaid. Fa in usiba, kalau Zaid meninggal, Nabi sebut macam tu. Fal Amiru Ja'far, maka panglima yang kedua Ja'far. Fa in usiba, kalau Ja'far meninggal, fal Amiru Abdullah bin Rawahah. Panglima perang Abdullah bin Rawahah yang ketiga. Kemudian Nabi diam. Berperanglah kerana Allah. Kejarlah syurga Allah dan syahid. Pergilah bersama-sama dengan keberkatan dan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluar tentera Islam daripada Madinah menuju ke Jordan. Dia sebelah-sebelah aja. Syria, Jordan, Madinah. Macam tu kedudukan dia. Syria, Jordan, Madinah. Nabi namakan kali ini 3 panglima perang. Tidak pernah Nabi namakan. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, banyak perang sebelum tu. Semua satu je. Kali ini Nabi namakan 3.
apabila turun daripada Madinah sampai ke Mu'tah, Rom pun datang. Apabila Rom sampai, jumlah tentera yang dikeluarkan oleh kerajaan Rom ketika itu ialah 200,000 orang. Tuan-tuan, nak dekat sama dengan jumlah tentera Malaysia. Yang Rom keluarkan itu bukan semua, sebahagian. Rom ketika itu juga masih berperang dengan Parsi. Rom ketika itu juga masih berperang di sana dan sini. Dan Rom mampu ketika itu untuk mengeluarkan 1,000,000 tentera. Kerajaan yang besar. Kerajaan yang cukup besar. Apabila para sahabat, tuan-tuan, 3,000. Zaman dahulu bila perang ni, dia orang akan himpun di satu tempat berhadapan. Tapi tidaklah dekat. Contohnya saya pergi ke Badar, tempat yang berlaku perang Badar pada zaman Rasulullah dulu. Saya ziarah tempat kem Rasulullah di sebelah sini dengan kem Abu Jahal di sebelah sana. Jarak dia lebih kurang dalam 5 km. Kem sini dengan kem sana 5 km. Dia berdiri. Berdiri memanjang berdasarkan taktik masing-masing. Semua ada teknik masing-masing. Nak letak di depan pasukan pemanah ke dia, macam itulah. Berkuda di belakang sekali, berdasarkan pengalaman panglima masing-masing. Apabila para sahabat sampai 3,000 orang, memang biasa setiap kali dalam perang 3,000 mesti lawan dengan 18, 12,000, 4 kali ganda, 5 kali ganda. Apabila turun pasukan Rom, para sahabat melihat 200,000 orang. 200,000 ni tuan-tuan, kalau bertempur 3 jam selesai hak 3,000 tu. 200,000 kalau bertempur dengan 3,000, 3 jam selesai. Mati semua. Bukan kata 3 panglima tadi. Mati semua. Ini bukan 3 kali ganda. Maka ketika itu, para sahabat berhimpun. Para sahabat yang besar semua bermesyuarat. Dalam sahabat ini ada Umar bin Al-Khattab, ada sahabat-sahabat kanan yang besar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, semua ni bermesyuarat. Ada yang cadangkan kita minta bantuan daripada Madinah, bantuan tentera turun, dan ada yang cadangkan kita kena berundur untuk menjaga nyawa 3,000 orang ni. Kalau perang juga mati semua, memang mati semua. Sebab angka tu terlalu jauh. Angka tu terlalu jauh. Akhirnya bangun seorang pemuda, panglima perang ketiga yang dinamakan oleh Rasulullah. Dia pemuda 30-an. Dia pun bangun berdiri di hadapan 3,000 orang semua. Abdullah ibn Rawahah yang memang terkenal sebagai seorang yang fasih lidahnya, berkhutbah di hadapan semua para sahabat. Kita tidak akan pulang ke Madinah kerana kita keluar daripada bumi Madinah talaban li ihdal husnayain, sama ada untuk mati syahid ataupun kita menang dengan bangganya. Adakah kalian nak balik untuk jumpa anak isteri? Adakah kamu semua nak balik lagi untuk melihat kereta dan rumah kamu? Kereta tu saya modify lah. Unta apa semua maksudnya datang ternakan. Dah. Bila dia berkhutbah macam tu, kita di pihak yang benar, sama ada mati syahid ataupun kita menang. Semua buat keputusan, kita kekal di sini. Kekal. Akhirnya pertempuran pun berlaku. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, dia punya padang pasir dia tak ada pokok. Padang pasir saya dah banyak padang pasir yang saya lalui, alhamdulillah. Di Syria pun saya dah masuk, dia punya padang pasir dan sebagainya. Di Mekah, Madinah pun kami dah merentasi, naik kereta masuk sampai dalam dan sebagainya. Padang pasir dia kosong. Ada yang tanah rata dan ada yang kawasan berbukit kesemuanya. Tuan-tuan bayangkan, orang Islam di bawah, bukit dan gunung ganang yang 5 km daripada jauh tu, yang kosong tu, tiba-tiba tentera Rom naik penuh. 200,000 naik. Berdiri atas bukit tu penuh. Kemudian tentera Rom tu turun. Maka ketika itulah berlaku pertempuran. Pasukan Islam ketika itu diketuai oleh Zaid ibn Harithah yang juga seorang pemuda.
Zaid bin Harithah ni, Nabi jaga dia daripada kecil sampai jadi panglima perang, pemuda. Boleh jadi ketika itu juga 30-an ataupun 20-an umurnya, 20-an. Dia pimpin. Berlaku perang yang sengit. Sangat sengit. Hari yang pertama umat Islam bertahan, masih lagi berperang, malam berhenti. Dia macam tu. Malam gelap je, dua-dua pasukan akan berundur. Syahid Zaid ibn Harithah. Habis. Maka naik panglima perang yang kedua yang dilantik oleh Rasulullah, Ja'far ibn Abi Talib, sepupu Nabi, Ja'far. Hari yang kedua berperang, peperangan yang sengit. Pasukan telah pun disusun oleh Ja'far. Sini pasukan. Posisi yang sama. Sampai hari yang ketiga, Ja'far ibn Abi Talib juga syahid. Kemudian naik panglima perang yang ketiga yang dilantik oleh Nabi, Abdullah ibn Rawahah. Dia pula naik. Abdullah bin Rawahah, hari ketiga ataupun hari keempat dia naik. Ketika itu, orang serahkan panji perang kepada Abdullah. Orang kata, wahai Abdullah, aftir. Berbukalah. Berbuka apa? Buka? Puasa. Rupanya puasa Abdullah bin Rawahah. Sahabat yang paling terkenal dengan puasa namanya Abdullah ibn Rawahah. Dia setiap sahabat dia ada bahagian-bahagian dia. Kalau sahabat paling terkenal dengan cinta Quran, membaca Quran, hidup dengan Quran ini, Uthman ibn Affan. Kalau puasa, Abdullah bin Rawahah. Kata Jabir ibn Abdullah, seorang sahabat Nabi, pada satu hari yang sangat panas terik, dalam satu peperangan, kesemua orang tidak berpuasa kecuali Rasulullah, kata Jabir, wa Abdullah ibn Rawahah. Kedua-duanya, Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah berpuasa hingga maghrib, sampai maghrib berbuka. Dalam peperangan Mu'tah, Abdullah bin Rawahah masih berpuasa hari pertama, hari kedua. Apabila sampai hari yang keempat, kedua-dua panglima perang yang dilantik oleh Nabi dah wafat, dah syahid, gugur syahid. Orang mai bagi tahu, wahai Abdullah, aftir. Berbukalah wahai Abdullah. Sebab sekarang ni adalah giliran kamu. Kamu yang paling banyak akan ke depan, ke kanan dan ke belakang. Kedua-dua yang dilantik oleh Rasulullah telah pun syahid. Abdullah pun makan. Makan apa tuan-tuan? Cakotios pinggan. Kari pap. Apa nama ni? Nasi goreng. Allahu Akbar. Macam-macam. Dia berbuka dengan beberapa buah kurma. 1, 2, minum air. Allahu Akbar. Terus bergerak. Hak tu tentera Islam lah. Tentera Islam kalau hak nak menang ni, hak yang nak lawan dengan musuh Allah, tentera Islam itu mestilah lebih baik daripada tentera musuh dari segi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Musuh tidak melakukan ketaatan, dia tak semayang. Tapi kalau Islam, tentera Islam pun tidak solat juga, maka ketika itu samalah dengan pihak musuh, iaitu Allah tidak menurunkan keberkatan dan juga bantuan daripada langit. Nak turun bantuan daripada langit dalam peperangan bersama dengan pasukan Islam, keseluruhan ahli pasukan itu mesti bertakwa kepada Allah. Mesti semua. Baru akan datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kau puasa, dia pun perang. Kemudian, mati syahid. Habis. Bila mati syahid, panglima ketiga yang Nabi sebut, lam yusammir rabi'ah. Nabi tidak menamakan panglima keempat, tak ada. Panji Islam telah pun jatuh. Yang dipegang, panji yang dipegang, zaman dulu pun tuan-tuan ada panji. Pasukan Islam ada panji, pasukan musuh ada panji. Panji jatuh dan tak naik balik, maksudnya pasukan lawan menang. Maka panji yang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah jatuh, tak naik. Di Madinah Al-Munawwarah, Nabi tak turun. Dalam perang ni Nabi tak turun. Ini antara perang yang Nabi tak turun. Ada hal, ada sesuatu urusan yang besar. Maka Nabi berada di Madinah. Ketika perang sedang berlangsung, hari pertama sampai petang, hari kedua sampai maghrib, ketiga, keempat, Nabi berada di Madinah.
pada hari yang kelima, keenam, Nabi panggil semua para sahabat berhimpun dalam masjid. Nabi menceritakan tentang detik-detik peperangan. Nabi pun sebut peperangan telah pun bermula. Panji Islam telah dipegang oleh Zaid ibn Harithah. Zaid telah mati syahid. Panji Islam dipegang oleh Ja'far ibn Abi Talib. Tangan kanannya dipotong. Panji dipegang dengan tangan kiri. Tangan kiri Ja'far dipotong. Kan panji Islam didakap oleh Ja'far ibn Abi Talib di tengah-tengah. Wa ainahu tazrifan, air mata Nabi sudah pun mengalir deras. Nabi cerita di mana? Di Madinah. Maklumat sampai macam mana? Wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Wahyu duk turun. Akhirnya Ja'far ibn Abi Talib dibunuh. Mati syahid. Panji Islam kata Nabi disambut dan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah ibn Rawahah juga gugur syahid. Nabi berhenti. Nabi kata kemudian panji Islam dipegang oleh pedang Allah Subhanahu wa taala, saifun min suyufillah, Khalid bin al-Walid al-Makhzumi. Nabi sebut di sana, panji sekarang ini Nabi kata dipegang oleh pedang Allah yang namanya Khalid bin al-Walid. Di situlah dia digelar sebagai pedang Allah. Dan memang benar di medan pertempuran bila ada panji jatuh, tak ada siapa angkat apa semua, tak ada, sebab Nabi tak namakan panglima perang yang keempat. Ketika itu sahabat yang bernama Thabit ibn Aqram radhiyallahu an, tak terkenal sahabat ni, tapi kesemua sahabat, tuan-tuan bacalah cerita sahabat, kesemuanya adalah penakluk bumi ni. Tuan-tuan baca cerita sahabat yang 100,000 itu, setiap orang mampu untuk menjadi pemerintah di atas muka bumi Allah ni. Semua hebat. Thabit ibn Aqram sambut panji tadi. Dia pun pegang. Berlari-lari di dalam medan pertempuran. Akhirnya dia melihat Khalid al-Walid. Dia datang depan Khalid. Dia kata, wahai Khalid, ma akhadtu hadhihi ar-rayata illa lak. Panji ini aku ambil dan aku rebut di tengah-tengah pertempuran tadi hanya untuk diberikan kepada kamu. Peganglah wahai Khalid. Tuan-tuan tengok, tak ada perlantikan, tak ada apa, tapi semua tu datang dalam keadaan ilham daripada Allah Azza wa Jalla. Khalid al-Walid pun pegang. Lalu strategi baru pun disusun. Nampak? Ni menang memang tak menang dah tuan-tuan. 3,000 lawan 200,000, menang memang tak menang. Cuma sekarang ni untuk membuatkan Rom berundur. Yang tu je. Rom berundur, orang Islam boleh berundur. Maka pada hari yang ketujuh, malam yang ketujuh tu Khalid al-Walid panggil semua panglima-panglima ni, hak ramai ni, ketua-ketua ni, kita tukar posisi setiap orang. Yang mana yang duduk di depan ke belakang, yang belakang ke depan. Pasukan kanan ke kiri, pasukan kiri ke kanan. Satu. Apabila kesemua orang bertukar posisi, esok berlaku pertempuran pagi, tentera Rom akan tengok, orang lain. Rom akan kata, bantuan daripada Madinah sampai. Kalau dengan 3,000 orang, 6 hari belum selesai, kalau sampai lagi 10,000, jadi Rom dah jadi, maksudnya, ni kalau sampai lagi ramai, lagi susah lah. Tuan-tuan, bertahan selama sehari, tidak kalah dan tidak mati, kesemuanya, itu adalah kemenangan besar sebenarnya kepada orang. Yang tu dah menang dah sebenarnya. Dah menang dah. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Sampailah hari ke-7. Bila Khalid al-Walid ubah semua posisi. Diarahkan bertakbir ke semua tentera. Kemudian Khalid al-Walid mengarahkan ke semua tentera ini. Mengocakkan debu naik ke atas. Nampak tuan? Bila ubah posisi semua ni, kocak debu. Maka Rom tengok daripada arah yang berlainan, datang naik debu yang banyak. Maksudnya pasukan tentera. Ada yang lemparkan debu ke atas dan ada yang membuat pusingan bulatan dengan kuda yang ditunggang. Maka debu naik banyak. Ketika itulah tuan-tuan, berlaku pertempuran, akan tetapi sebahagian besar daripada Rom telah pun berundur. Baru gempak ya, bukan ni lagi, baru gempak ya. Strategi.
itulah disebutkan, kerana itulah disebutkan tentang Khalid Al-Walid ni, dia punya kepakaran dia dalam perang. Akhirnya tentera Rom pun berundur keseluruhannya kerana menyangka Madinah sedang menghantar pasukan tambahan. Duk datang lagi. Maka mereka pun berundur. Kata Khalid Al-Walid, telah patah pedang-pedang yang aku gunakan sepanjang peperangan Mu'tah sebanyak 9 asyaf. 9 bilah pedang. Pedang 9. Pedang. Tuan-tuan, pedang zaman dulu bukan pedang hari ini ya. 3 kilo, 2 kilo. Pedang zaman dahulu 20 kilogram ke atas. Saya pergi muzium negara Syria. Saya tengok baju besi, topi tuan-tuan, kalau lebuh kat kita, duduk terus tak pergi perang. Letak kita topi saja, duduk terus. Pedang tuan-tuan, ada pedang sahabat yang mencecah 30 kilo, 40 kilo. Pedang. Kita bawa 3 orang pedang. Tak libas lagi, baru bawa aja. Subhanallah. Memang saya tak tahulah macam mana para sahabat dulu pun semua. Dan memang latihan ketenteraan ni pun memang, kita akan sebut sekejap lagi macam mana dia punya teruknya keadaan dulu susah. 9 pedang patah, kata Khalid Al-Walid. 9. Patah itu bukan pi katok di besi. Kita ambil satu besi, tuan-tuan pukul di mana-mana tempat. 5 jam baru nak patah besi. 9 bilah pedang Khalid Al-Walid walam yabqa fi yadi, kata Khalid, ke-9 pedang yang aku bawa itu patah dan akhirnya hanya tinggal di tangan aku sahifah yamaniyah. Sahifah yamaniyah ni besi, hadid. Ada besi panjang, Khalid Al-Walid ambil dan berperang sampailah Rom berundur. Perang zaman dulu balik. Dan tentera Islam pun pulang ke Madinah Al-Munawwarah. 1. Kedua, habis perang. Tahun 8 Hijrah. Tahun 9 Hijrah, Rom menghimpunkan jumlah tentera yang lebih ramai. Nak perang lagi tuan, tak puas hati. Padahal Madinah kecil ya. Rom telah menyiapkan ratusan ribu tentera. Nabi hantar pasukan Sariyah. Sariyah ni perisik. Selalunya kadang-kadang seorang, kadang 3, kadang 5, kadang 12 pasukan perisik. Nabi kan hantar pergi ke sana, tengok betul ke Rom sedang bersiap. Bila sampai ke sana, benar. Pasukan perisik balik ke Madinah, ya Rasulullah, Rom sudah pun siap dengan ratusan ribu tentera nak datang ke Madinah Al-Munawwarah. Tahun berapa tuan? Tahun 9. 9 Hijrah, Nabi umur berapa tuan? Allahu Rabbi. Umur Nabi 61 tahun. Tetapi disebabkan pasukan musuh itu besar, pasukan musuh itu sengit, Nabi memimpin sendiri peperangan pada tahun 9 Hijrah. Nama perang tu Perang Tabuk. Balik buka kitab sirah tuan, tengok Perang Tabuk, umur 61. Nabi memimpin ketika itu, kali ini besar. Nabi memimpin pasukan Islam ketika itu berjumlah 30,000 orang. 30,000. Siapa panglima satu? Rasulullah. Nabi sendiri turun.